DJ Lloyd Drop Remix. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita berada di Chalet Changlun. Chalet Changlun, dekat Changlun lah. Okay, kalau kita dah stay sini, maksudnya kita nak masuk border. Tapi pagi ni kita sarapan dulu. Sekarang kita ada 4 biji motor. Kita akan jumpa 1 biji motor lagi nanti dekat Perlis. Lepas siap sarapan semualah, kita bergerak ke sana. Ni kita nak pergi cari sarapan. Mudah-mudahan kat depan ni ada. Nampak dekat Max tu ada, tapi tak tahulah buka ke tak. Kalau tak ada, kita kena keluar jalan besar dulu. Harap cuaca pagi ni sampailah kita balik nanti cuaca baik-baik saja. Semalam hujan, semalam panas berdenting. Harapnya hari ni pun panas sebab memudahkan perjalanan. Satunya right, kalau hujan ni tak suka sebab kasut tu basah. Paling tidak digemari lah. Dia memang sejuk tapi tak suka kasut basah. Tunggu yang lain keluar dulu. Barang semua dah kemas. Cari sarapan. Lepas tu baru keluar. Dah siap sarapan, balik sini semula. Kemas apa yang patut. Kusuk gigi ke apa semua. Lepas tu kita gerak pergi border. Jom kita tengok sarapan. Apa nasi lemak? Cimak. Tengok mana nak makan apa? Bila
Gila-gila dia. Boleh. Wah, macam-macam ada. Si minyak sambal ayam, si minyak gulai daging, nasi lemak ikan talang. Nasi kerabu ada. Lidah tinggal satu dua. Nasi dagang. Nasi daging. Macam kat Thailand pun ada. Salah lelaki dah. Habislah dia dah buat Adam, lepas tu dia buat lelaki aku pula. Apa saya nasi kerabu? Salah lelaki dah. Kau ni buat apa? Tak ada duit. Wah, kuih muih. Pulut sambal. Buku ubi. Dia apa? Tak potong. Dia tak dalam tu je. Enak ni. Dah. Bilang kau ni. Bayar sini. Pergi buat korban kat sana. Bayar sini. Ni bayar terus kenapa? Boleh nak makan dulu. Makan dulu boleh. Kami sampai sotong. Ambil gambar. Lalu Amin ambil apa ayam kan. Kan duduk sini tapi ganggu pakcik ni. Kalau tak ada tak malam dia nanti sampai patah. Tapi bagus ikatlah. Ni nak cari apa? Anak-anak urusan kampung kalau nak galing carilah monopol. Jadi berapa satu tadi? Jadi ngam. Terima kasih. Ada lagi tak dapat lagi. Saya punya ni teh ais. Faizal Dodol Ni siapa? Milo. Milo pun tak kacau. Air limau suam. Milo pun tak kacau. Bukan teh tak kacau, Milo pun tak kacau ah. Nasi lemak comel. Ni RM1. RM1 je nasi lemak dia. Kau punya apa? Sotong RM2 ke macam tu? Tak ada. Okey tak ya? RM5 nasi kerabu. Kan? Dapat apa kepak? Okay. Jangan dapat kepak. Lama dah buat roti. Lama dah niaga. Tengok. Jarang jumpa perempuan tebar roti. Oh. Johor. Dari Johor. Saya ingat tak buka Street Raya kan? Oh, buka dah. Cucu bernasib tadi lalu. Oh, buka. Lalu biasa raya puasa pun hari kedua buka. Nama dah kedai ni? Kedai ni lama orang. Tak ada lah. Saya kat YouTube je. Tak ada pergi kat TikTok. Kat TikTok senang viral. Getar. Bulu umur dah naik tu. Tabungnya bergetar-getar tabungnya. Ada aku berak kan ni. Jijik Asyik. Mana? Itu kentut dia. Dia tak boleh paksa je.
Atas risiko sendiri lah. Boleh tak boleh? Boleh lah tu, ada tu orang surau tak pakai. Kalau korang stay dekat Calon Chalet tu, dekat Calon Chalet jalan sikit je. So nampaklah kedai ni kena cepat je habis makanan dia. Sebab murah-murah, harga kampung. Dia tak payah viralkan lah. Mana rider-rider cari sarapan pagi kalau sudah masuk Thailand tu datang di sini. Oi. Boleh tak? Abu kan? Wadah bagi jalan. Aku nak tongkat ni. Lipat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Di ufuk pagi mentari menyinari, menyapa jiwa yang ingin pergi, mengembara jauh menjejaki bumi, melihat tanda kebesaran ilahi. Langkah musafir merentas bumi, menyaksikan indah setiap sisi. Pada alam yang kau hampari, tersingkap rahasia ciptaan ilahi. Di jalan berliku kadang menguji, hujan dan panas silih berganti, namun di hati tetap mensyukuri nikmat perjalanan yang kau beri. Hamparan sawah menghijau damai, awan berarak menghias lantai. Setiap pemandangan yang terbentang luas mengingatkan kami padamu yang esa. Tatkala senja melabuhkan tirai, langit hingga indah terlerai, kami berhenti memandang damai, mengucap syukur dengan hati yang ramai. Bukan destinasi yang kami cari, tetapi hikmah dalam setiap hari. Pada setiap jalan yang kami lalui, ada pelajaran yang kau beri. Andai roda masih berputar nanti, dan nafas masih kau pinjami, izinkan kami terus menikmati keindahan alam ciptaanmu ya Rabbi.
Setiap batu, bukit dan pantai, setiap sungai yang mengalir Ini kira damai. statement terakhir sebelum kita masuk border. Sebab Caltex sudah tak buka dah. So kita isi minyak kat sini, lepas tu terus masuk border. So prepare lah kita punya dokumen-dokumen untuk masuk border tu. Kita prepare siap-siap, dia senang, tak kelang kabut. Lal. Pintu hatiku lama terkunci, lelah kecewa terbenam sepi. Berjanji pada diri, takkan lagi jatuh dalam mimpi. Langkahmu datang tanpa kuduga, senyummu bagaikan cahaya. Sedikit demi sedikit, dinding rapuh ini kau retakkan. Namun masih ada luka yang takut untuk percaya. Tapi hadirmu tenangkan jiwa, ragu ini perlahan hilang jua. Kau berasa jadi bahagia, kau ajar hatiku mencinta semula. Andai ini takdir kita, biarlah cinta kekal selamanya. Dalam diamku mencoba percaya, dalam gentarku belajar setia. Walau takut tersakiti, ku relakan hati ini perlahan terbuka. Masih ada sisa curiga, namun kasihmu menutup semua. Tapi hadirmu tenangkan jiwa, ragu ini perlahan hilang jua. Kau berasa jadi bahagia, kau ajar hatiku mencinta semula. Andai ini takdir kita, biarlah cinta kekal selamanya. Aku pernah patah, aku pernah menyerah, tapi kau genggam tangan ini membawaku kembali. Dah settle semua dokumen, tinggal nak keluar je kan. Lepas tu kita pergi ke next destination. Destination. Okey, saya dah bagi Alhamdulillah dah masuk. Sekarang ni tengah tunggu Abang Yemi, dia beli SIM card. Serangan. Serangan. Nama dia. Orang Mekah kakak. Yang mana dia jadi saksi saya, betul dia jadi saksi dia. Nasib baik bertopeng, kalau tak sama, kini jadi saudara selamanya. Tak kira dekat atau jauh berjalan, kita tetap satu haluan. Enjin hidup sebelum mentari,
kopi panas teman pagi. Helmet sarung diri pasang, pengembara mula berjalan. Hujan panas kita reda, liku jalan tak pernah gentar. Yang penting kita bersama sampai destinasi impian. Kami pengembara sampai kota, jalan jauh tak pernah penat. Kalau jatuh kami bangkit, tak pernah tinggalkan kawan. 3 kota penuh cerita, persahabatan paling bermakna. Biar lambat asalkan bersama, sampai ke destinasi seterusnya. Kadang motor buat hal juga, tepi jalan tak kira masa. Tetap setia berpanas bersama, hingga motor bergerak semula. Tak perlu darah yang sama untuk jadi sebuah keluarga. Di atas jalan kita percaya, brotherhood sampai bila-bila. Lampu malam jadi saksi, persahabatan kita yang sejati. Walau sibuk dengan kehidupan, hati tetap satu arah tujuan. Wah. Cuaca ada baik hari ni. Zeng, cuaca baik Alhamdulillah. Semoga panas sampai Jannah. semoga panas lah sampai kita habis aktiviti kita berjannah tu. Katanya dia rebo. Oh, memang dia buat jari dia kecil sebelah. Bukannya dia patah. Yang depan jantan belakang kita. Di sini. Satu jantan. Ini, jap. Buat terkejut Terkejut tengok dulu. Terkejut dia tengok. Panas Panas Oh, panas. Tapi alhamdulillah bagus. Boleh jalan. Kalau dia hujan kita tak boleh nak buat aktiviti ni. Kat sini tak tempat nak berteduh je lah. Bawah ketam tu je lah berteduh. Bawah badak tu. Takkan. Bawah tu. Bukan bawah saya. Ha. Tak apa. Nanti dekat takam. Nanti lanjut. Okey, ini gajah. Bongoklah kamu ni. Sayang, tak tempat lain nak gambar. Dekat kau sama tak malu-malu. Yang belakang tu behave sangat tu. Behave sangat tu yang belakang tu. Ni boleh gua ni. Menyeronokkan Kak Umi? Ha? Seronok habis Seronok Apa yang seronok sangat? Apa yang seronok sangat? Seronok tengok keindahan. Oh. Batu-batu kat sini. Panas Lama dah benyai Si rasa dodol. Alah, sinilah ambilkan gambar. Okey. Betul betul Betul. Dia check in. Dia tahu kami dah sampai. Oh. Update family
The engines roar beneath the sky, 1,000 miles still passing by. The road unfolds, the wind is free, and good friends ride right next to me. No need for plans, no need for maps, just stories told through helmet chats. The laughter echoes all the way, turning long nights into brighter days. Every mile becomes a memory, every stop feels like a dream. When you ride with the right people, 6 long days feel like half a day. Through the mountains and the oceans, the good times never fade away. True friends make the journey richer, no matter how far the wheels may roll. When you ride with the right people, they become a part of your soul. Sunrise paints the morning gold, more adventures left untold. Side by side we chase the sun, every moment weighs a ton. Not because the road is short, but because of the bond we've got. The miles disappear somehow, and all that matters is the now. Every mile becomes a memory, every stop feels like a dream. When you ride with the right people, 6 long days feel like half a day. Through the mountains and the oceans, the good times never fade away. True friends make the journey richer, no matter how far the wheels may roll. When you ride with the right people, they become a part of your soul. Fake friends come and fake friends go, like shadows fading down the road. But the real ones stay beside you through every storm and every view. Dia boleh semboran tu memang. Besar abadi ya. Tak tahulah, kadang macam mana nampak orang guna. Kalau tanya dekat ChatGPT, dia kata ada je buat solat Jumaat, tapi tak tahulah. Bersih dalam tadi abang tengok. Bersih abang tengok tadi. Boleh buka? Tak. Tak boleh. Dia dikuselak dalam sebelah atas. Tapi hari ni hari Jumaat kan? Haa. Waktu ni dah ramai orang. Dia macam ni juga dulu KYD satu lebih. Dah KYD pun waktu kata. Dah begitu lah. Semua awak safety apa pakai ni? Ha? Itu kat Indonesia ni. Waktu berlalu tanpa ku sadar, kau tetap di hati tak pernah pudar. Setiap langkah yang aku tempuh, bayangmu hadir menenangkan aku. Biar ombak memisah pantai, biar masa mencabar janji, kasih ini
akan mati, kerana kau segalanya bagi diri ini. Cinta antara kita selamanya takkan hilang walau dunia berubah. Dari hujung nyawa hingga ke surga, namamu tetap di hati selamanya. Dalam hujan, dalam mentari, kau teman setia di sisi. Biar beribu dugaan mendatang, kita tetap teguh berpaut kasih sayang. Jika hilang arah dan cahaya, peganglah tanganku semula, kerana cinta antara kita takkan pernah musnah selamanya. Andai satu hari ku jauh darimu, ingatlah senyum dan kata-kataku. Cinta yang kita bina bersama kan kekal hidup dalam jiwa. Cinta antara kita selamanya tak terhenti walau masa berlalu. Dari bumi hingga ke surga. Risau eh? Wah, apa ini kita mana? Tak dapat diselamatkan. Nak beli kat mana tak? Tidak tak. Ni buah, rujak buah. Rujak buah. Aiskrim. Aiskrim apa? Ni aiskrim apa? Aiskrim kelapa. Oh. Satu 25 baht. Boleh nak? Dua eh? Jom. Oh, 5 pot. Con này nó nam mẹ hỏi nếu mà nó nam ở trong mặt này. Aiskrim. Kak Zain, aiskrim. Dia sakit dekat kan? Oh. Yang tadi tu. Apa ni? Sekati je. Aiskrim. Ingat buffet. Aiskrim coconut. Ha. Kau nak eh? Okey. Tapi nak ambil orang punya. Kau beli satu. Kak Zain tahu aku nak kali ni bengang je. Zai, kata nak mancing. Nak pilihkan kan nak pilihkan. Boleh tadi kalau order boleh minta. Kau nak ke semua? Ah boleh. Saya nak kacang lah. Kacang. Kacang boleh. Aidim, ada cayim. Sunny days, scream.
Masalahnya kan kalau hadap kamera ke sana tak nampak muka. Sebab gelap cahaya. Oh ya Allah, subhanallah. Semua nak main tanduk-tanduk ni kenapa? Heaven Nombor 4 lah. Nombor 4 asam pedas. Oh. Ada pula asam pedas. Amin ya Rabbal Alamin. Jemput makan semua. Jemput makan kawan-kawan. Udang tak sampai. Saat mata bertemu matamu, hatiku tenang tak menentu. Bagaikan mentari menyapa pagi, kau hadir menerangi hati. Langkah kita tak selalu mudah, namun cinta tetap menyemai indah. Dalam doa ku sebut namamu, tak pernah jemu, tak pernah lesu. Aku cinta padamu sepenuh jiwa, dalam suka dan duka kita bersama. Biarlah dunia jadi saksi, cinta ini suci kekal abadi. Sampai ke surga ku genggam tanganmu, aku cinta padamu. Hujan mengguyur rindu, biar malam panjang berlalu. Kasihmu pelita dalam gelita, menjadi nyawa dalam cinta. Aku cinta padamu sepenuh jiwa, dalam suka dan duka kita bersama. Biarlah dunia jadi saksi, kekal abadi. Sampai ke surga ku genggam tanganmu, aku cinta padamu. Jika takdir memisahkan jasad, doaku masih akan terus mengingat. Cinta kita tak akan padam, di alam abadi kita bersatu dalam diam. Aku cinta padamu selamanya, hingga ke surga. Aku cinta padamu sepenuh jiwa, dalam suka dan duka kita bersama. Biarlah dunia jadi saksi, cinta ini suci kekal abadi. Sampai ku genggam tanganmu, aku cinta padamu.
Banyaknya. Ini sayang. Mana? Acne patch. Kenapa topoki? Tak ada halalan, Taiwan. Sedikitlah mata yang mata yang dah Naik tangga sikit lah Boleh Mak tak boleh khusus sorong. Tak boleh tanggal ada mak tu. Bawah tu. Boleh. Kat sini boleh. Allah sedih. Lol. Kemah. Umi tak ada bilik dia. Akulah seorang Tak apa. Okey tak apa. Kita ada. Naik situ. Alhamdulillah dah sampai hotel. Kita pernah stay sini sekali. Paling senang nak duduk kat sini je. So ni kita check in dulu. Kita check in, rehat-rehat. Suasana malam di Park Bara. Kat sana-sana yang kedai makannya. Belakang ni laut, tapi kita tak boleh tembus laut lah. Kita tepi jalan utama je. Kita stay kat Pakarang lagi, sama macam hari tu. Ni kita nak pergi cari ngonyel-ngonyel. Tadi macam kenyang lagi. Nak ngonyel-ngonyel je. Mesti apa? Letak sini. Oh, boleh duduk atas tu. Sebenarnya Ini kenangan Gabu Adam. Pak Bara ambil gambar kat situ. Kat mana? Point tu ambil lah. Yang Pak Bara viewpoint tu. Kat situ lah yang dia rambut Oh. Adam. Patutlah ada masa trauma je atas sini. Dam, gilek dam Tadi janganlah Kalau ada masak Gambar. Tadi pagi baru dia rabu buat pula. Makan apa? Dia pegang buat dengan Abang Amy. tak tanya lagi jangan. dia jaga, betul juga.
Dah. Saya buka Abang Amy. Dia cakap. Alhamdulillah. Setelah hari kita di Satun. So, sampai sini je video kami. Jumpa next video pula. Destinasi yang lain. Terima kasih sebab tonton sampai habis video kami. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video-video kami. Assalamualaikum. Bye-bye.